Apakah suplemen yang sesuai untuk kanak-kanak yang selalu ada masalah batuk, demam, selsema, mungkin sampai ke tahap lelah dan juga eczema, apa yang anda boleh ambil lah bagi pada anak-anak. Dan yang penting untuk anak-anak ni apa kita nak selamat lah. Okay? Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe dan saya pun dah follow. Baik, cuma nak dapatkan produk ni macam mana? Boleh dapatkan di link bio. Boleh dapatkan dekat link description di bawah. Baik, antara benda yang saya sangat cadangkan pada anda ialah yang pertama ialah kita nak naikkan dia punya tahap imun dia dengan cara pengambilan vitamin C. Vitamin C ni cuma kalau peringkat bawah 5 tahun mungkin agak susah lah kan. So jadi kalau lebih pada 5 tahun ataupun dia boleh telan tablet kan, jadi boleh ambil. Sebab dia apa dia buat, vitamin C ni asas kepada pembentukan kita punya sistem imun kita. Kita punya antibody kita tu perlu kepada vitamin C sebab dia antioksidan. Kerja dia memang menetralkan serangan. Okey, jadi amalkan vitamin C. Yang kedua, amalkan omega 3. Omega 3 ni apa penting sebab kita punya sel ni sekeliling dia, membran dia perlu kepada omega 3. Jadi omega 3 ni bantu untuk protect sel kita tu daripada bengkak, daripada radang. Jadi apa berlaku bila radang? Selsema, batuk, sakit kepala, berhingus kan, eczema tu semua radang. Itu semua adalah kesan daripada keradangan. Jadi omega 3 ni selain pada tu dia boleh bantu juga fungsi untuk fokus otak. Otak anak-anak kita mungkin letih, banyak aktiviti kat sekolah kan, penat, susah nak fokus. Jadi pengambilan omega 3 boleh bantu untuk fungsi otak yang lebih baik. Okay, yang ketiga, saya sangat cadangkan interferon. Interferon ni satu benda yang tubuh anak kita diserang selalu tau. Jadi bila dia masuk dalam tubuh, kan sistem pertahanan tubuh tu lambat untuk diaktifkan. Jadi apa yang interferon buat? Interferon ni ibarat sistem penggera kepada kita punya sistem pertahanan. Dia akan cepatkan alert, bagi perhatian supaya tentera-tentera imun kita boleh terus berperang dan menghapuskan serangan-serangan tu lah. Tak kira lah toksik, bakteria, virus ataupun apa-apa saja yang boleh menyebabkan trigger kepada masalah kesihatan tu. Okey, dan satu lagi saya cadangkan dari segi minuman apa yang boleh bagi kita boleh bagi protein. Protein yang ada dengan zat lah, maksudnya ada protein, ada vitamin B, ada antioksidan dalam dia, yang mana bantu untuk pertama dia akan bantu untuk membentuk sel antibody. Sel antibody ni nak lawan dengan virus ni pun itu adalah sebenarnya dibentuk daripada protein. Cuma protein yang kita makan macam mana kan? Dah goreng kan? Dah goreng, dah banyak rosak dah. So kita nak protein yang high quality, saya cadangkan ambil daripada suplemen. Dan sekarang ni seronok sebab dah ada strawberry, ada coklat, ada vanilla. Jadi sesuai lah untuk diminum oleh anak-anak. Boleh buat untuk pagi, nak pergi sekolah pun boleh, tak ada masalah. Jadi macam mana nak pilih kan produk-produk ni yang high quality, yang mudah, dan anak kita nak ambil macam mana. Kan anak saya eczema pun nak ambil. Jadi anak saya selalu lelah sampai kena nap selalu, apa nak ambil. Jadi kami dah berpengalaman. Daripada kami ni adalah trainer kepada produk-produk suplemen dan kami juga ada 7 orang anak yang melalui banyak fasa kesihatan. Jadi alhamdulillah produk-produk ni sangat membantu lah. So macam mana nak dapatkan, simple saja, klik link dekat bio, klik link dekat description.